Assalamualaikum, selamat pagi geng. Jumpa lagi. Okey, hari ni kita turun cari Tenggiri lah, cari Tenggiri dan juga try cari GT tengok. Rasmi set baru, set apa ni, Okuma Salino untuk nak buat fitur berak ni, tu dah beli dah. Lepas tu ingat main test dia, pasal main test tu ada GT ya. Kita try tengok mana dah. Tu dah boleh. Ini sifu saya. Besar. Itu balas show. Tekong betul? Ya. Tekong padu geng, tekong padu. Ni lagi seorang player kita. Nama apa tu bang? Muhammad Faizal. Ni kisah apa tu? InsyaAllah kalau ada rezeki kita. Okey, ada lagi 3 orang. Haji Am, admin kami. Lepas tu ada player baru 2 orang, player baru. Lepas. Lagi sampai dia pasti limbang. Ya, kita punya admin sampai lah. Abang Haji Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau doa tak? Okey, kita punya player 2 orang lagi sampai lah. Nama apa aku? Sila kenalkan diri anda. Faris. Muhammad Faris. Kau Ya. Faris saja? Faris ya? Faris dia. Casting bottom. Bottom. The bottom man. Yang ni? Muhammad Akil. Okey, clear. Bagi naik Tenggiri juga ni. Okey. Jom. Kita gerak lo. PMB lebih kurang. Tak ada kan? Okey, kita sampai Tanjung Dawai dah. Ambil ais. Ais 4 beg. Depan tu bus 3, tu belakang bus 1. Okey, jom kita gerak pergi tuan. Ais dah ambil dah. Okey, kita sampai dah tuan. Tekong panggil tuan Pak Pedong tuan ni. Kita cari umpan kat sini. Dah terlihat Tekong kan? Nampak dah. Okey, ni kita tumpang di umpan saat selesai Pak Pedong. Okey, umpan tak mau makan. Nampak dia main tadi tapi taklah banyak kan. Jadi kita pindah atas kot, kita umpan di atas. Tuas nombor 2, depa kata percubaan kedua, tuas nombor 2 cari umpan, tuas tadi umpan tak mau tokok. Harap-harap dia mau ramah ni. Tuas ni. Mari sayang. Tapi tak nampak apa yang duk bobak-bobak. Yes. Ada. Betul cicik tu siapa? Yes, tempat terbelang bang. Ho. Tengok ayam tambah. Tambah pun dah. Umpan GT. Allah jatuh ni kok lambat. Jauh bang. Jauh tak doa nak buang. Ambil buat lu. Umpan tambahan. Kurang terus ya. Cabut tu. Tak mau terus lama-lama. Dia mampus. Okey, umpan ada lah tapi tak mewah sangat. Boleh lah. Kita pergi lagi satu tempat cari umpan. Pasal nak cari umpan bagi banyak. Umpan nak main Tenggiri dengan GT sekali. Okey, ni bawa dah banyak ni. Tak buat mewah lagi lah. Tambah dengan patah belang. Jom. Kita cari tempat lain. Okey geng, tuas nombor 3 cari umpan. Tuas ni. Ayak lenang kepak tu. Macam cermin lah bang. Hampa tengok. Ni kalau mabuk kita tak tahu nak cerita macam mana. Ikan buat tu. Jom kita pergi try belakang tu. Terjuk pandai apa? Ha?
Ha, boleh lah tambah bulu. Oi, umpan lah. Tambah bulu babat. Okey, jom kita gerak. Umpan tak berapa nak amok kat ni. Ada nombor baik dalam 2 ekor tu. Nombor baik 2 ekor. Jadi lah. Kita pilih hidup tu. Aku nak try main gigi tu. Test boleh baru dengan baru. Okey geng, sampai dah tuan nak ambil GT. Ya elok tak boleh tunggu ni, kena main tu Damban binek aku nak patah belang tu. Okey, kita try patah belang tu. Nak tahu pokok GT mau makan Okey. Okey ni hari baru aku mau Salina 10,000. Rod apa ni? Asuka Monster Killer PE6 umpan. Kau try dulu. Kita try GT yuk. Ada makan tak makan. Dia masuk buluh. Patah belang tu memang. Patah belang kuat. Balas lah kat dia. Lai. Okey geng, kali pertama tak lekat ke. Bismillahirrahmanirrahim. Mai GT. Okey geng, kena. Strike. Alhamdulillah, dia. Okey. Nombor 2 geng, nombor 2. Cakok ni cakok atas belakang ni sikit, dekat dengan kepala. Okey, nombor 2. Tok pergi depan sikit. Tengok betul nak. Dia pernah naik atas dah. Tok jauh sikit. Tok biar dulu. Tok tengok dia pergi kat mana. Kok dia telah ke buluh lah. Masuk buluh jam. Dia naik atas. Dia tak mau turun. Umpan cerdik tu dah. Weh, nak ikan tu. Saya meletup tu. Saya meletup. Bumba-bumba nak ikan masuk. Aram. Tak lekat. Dua kali. Aduh. Okey, umpan nombor 3. Kita try nombor 3 lah. Alhamdulillah kena geng. Kena geng. Kena. Ui.
melengkung kan. Alhamdulillah nombor 2. Umpan ketiga boleh naik nombor 2. Okey geng. Nombor 3. Nombor 3 tu 2 ekor boleh. Baru pukul 10 geng, baru pukul 10. GT baru dah 2 ekor. Aku target boleh dapat 6 ekor. Okey. Tali benang. Pambut mau 50 pound Vanish Buckley. Okey geng. Ai. Allah, tak lekat dah. Hidup. Ikan umpan cedera. Lai umpan hidup Umpan cedera dia buat tak tahu ya. Wajak. Halo. Dia kelitin tapi dia tak ambil. Dia main musing. Dia belah. Cerdik. Umpan dah cedera parah. Dia tak mau ambil. Perih. Ini kita tahu balik. Bagi cemeh kat dia. Okey. Betul lah. Betul. Ya, betul. Tak betul lah. Tak jalan kat ni. Oh, lebar. Okey, kena. Dia main dari luar. Kang. Kena sikit kot. Oh, ni. Lupa dah. Tak ada betul. Oh, talang. Talang makan ni. Rucap. Rucap. Gantung ah. Boleh kat talang. Okey, tak apalah, talang pun tak apa, talang pun sedap. Gantung. Cara nak buang kai. Dang ni. Ikan pelan. Sumbat. Okey. Kalau kita sumbat atas ni tak nampak bentar kai. Nak sumbat ni, celah ni. Lain sang. Nampak bentar kai, kita tengok dari atas. Okey. Patah bentar kai. No. Bentar kai patah. Janji keluar. Cara nak buang kai ya. Ikan telan. Dah saya. Aduh, dia pandai ambil umpan saja. Ikan dah. Ada. Jenak apa? Umpan hidup ah. Isi terbenung. Woi, jenak apa? Dia masuk angkut kot. Tali keluar banyak, dia masuk. Dia makan, dia tarik tali keluar, dia masuk angkut. Oi. Lepas tali. Katam 2 kali. Satu tengah. Tu betul tu. Keluar. Keluar. Tu. Dah, sangkut dah. Sangkut. Sangkut, tapi dia duduk tu. Lepas tadi boleh keluar. Dah banyak. Dorikan. Ada. Kapa. Guruk. Pak jepok. Kasak.
Nampak lagi tak? Nampak lagi. Good. Tu dah bermusing-musing. Good. Boleh lah. Saya ni pun boleh lah. Kena. Tekok gantung. GT bah. GT. Kawan nampak bergerak ah. Nampak bergerak dia balon terus Tolong pisau abang. Ini hang. Bala di atas. Dia nak ambil di atas. Tu dia jenah hak geng. Duk kata GT gantung tengah ayak ah. Gantung ayak. Buluk ikan ni tengok. Sorry bang. Sorry. Jenah hak makan setengah ayak ah. Tengah ayak. Dia nak ambil di atas. Silek ketai. Amboi hang. Okey geng. Lah ni pukul 2 kan? 1.37 lah baru boleh tekok tenggiri makan ngecoh. Tadi masa aku rakam aku punya kamera dah gelong sikit. Lah ni aku boleh tunjuk lepas ni lah. Ni. Ada kot dalam 3 kilo tu kot. Jom kami pun nak pindah pergi sana. Sini main cari umpan lah ni. Okey jom kita pergi lah. Okey camp pukul 2 lebih lah. 2 lebih lah tak pergi 3 lah. Kami pun nak makan. Boleh je nak dengan gut-gut. Lepas tu udung toyu pun dah. Bos ikan. Okey apa cerita pun jom. Nak makan tu. Tenggiri kami bawa dah tekok ya. Tadi makan pula sekali lagi 2 kali. Ambuk ambil sekali, kecoh ambil sekali, dua-dua tak dekat. Dia buang bongkai. Okey dah ni nak main GT pun air dah ingat. Tunggu air pelan sikit lagi kita try GT sekali lagi. Okey jom kita makan. Makan geng. Tak lekat ah. Makan hambuk tak lekat lagi. Aduh. Makan kecoh ah. Tenggiri ke banang ke? Tidak. Dekat ya. Dek keluar. Betul makan. Makan ni bukan bawah ni, makan tengah ayak. Kasak ke ya? Lagu bawah. Saya ambil tahan ni. Drake lock tahan ni. Lepas tu pump. Biarkan dia. Don't be kalut. Relax ya. Muka tu bagi senyum sikit. Jangan muka ketuk kan. Bawa bertendang. Tenang lah. Kita tenang. Layan. Layan. Boy. Pam ah. Pam karau. Nampak dah. Weh besar ya gut. Gut besar menyepau weh. Dalam. Sabar Gut. Kebut eh? Tu belakang lepas ambil. Sok. Ni. Gut sen Allah memang apa tengok. Baiknya. Tu. Alhamdulillah. Syukur. Angkat ikan. Talam aku ni.
Yes. Abang tengok. Good. Nalar punya. Oh, So. size. Okey, kita sambung makan. Makan tak habis lagi. Duduk tengok makan. Tu. Ya. Tak ada. Lemui habis. Ron. Handle penuh kari. Tak ada nak basuh tangan. Handle penuh kari. Janji dia mau makan. Okey, dia ni set up dia macam ni. Gitu. Pakai steel lah. Steel, bawah bokeh. Okey, ni pingat nombor. Okey, nombor berapa tekor? Nombor 8 dengan nombor 10. 10. Okey, nombor 10. Ada tak sama mana. Ni hak buat tenggeri ni. Ada tenggeri ya. Tali dia berapa 30 pound. 30. Tali baiknya. Kalau tali cak ayam 30 pound, bye-bye kalau kena saya rasa. Leader apa? Leader 30 kak. Leader 30 kak. Leader apa? Vanish. Ini. Vanish, Buckley Vanish. Tali mahal punya. Zoom! Pump! Dah jadi lah ni. Kita ambil lah ni. Dah naik baju. Lupa tak jenuh. Dia pandai ambil tak kena kayu. Cerdik lah. Yes. Tak kena kayu juga. Ada. Dia repeat balik. Lepas dah. Hah? Janji GT. Okey, hak ni tekong pakai teknik boh ladung Tu, boh ladung. GT nombor apa ni? Nombor 3. Nombor 3. Lagi 3 ekor. Biar. Plup. Arwah tolak di belakang. Ada? Ada tu. Ada. Geruk-geruk pula. Geruk-geruk pula. Apa yang makin pelan kau? Macam ni. Video lagi. Kasar mai. Apa yo? Nampak dah. Tak mau dah, no? Jadi anda hak cargai preh. Good. Deh, kecil. Deh, good geng, good. Oh. Dah apa? Paidu ah. Paidu. Dia ladung. Tak balas tu. Tak dan. Boron. Tu dia boron. Wow. Berang. Ada dalam kilo lebih. Dalam kilo lebih. Ambok makan. Apa? Kenalah kot. Sat. Ni. Apa ni? Okey, settle. Mari. Okey, clear. Ada lagi. Tengah duk beralung gunggang ni dia makan. Sampai dah. Kancu sampai dah. Jangan pergi buluh tu dah. Makan borek Borek Oh, okey. Lepas. Sikit lagi. Alhamdulillah, geng. Kelih.
Berapa ekor ah? 2 ekor ah. 2 ekor ah ni. Ha, nombor 2 ni. Baru 2 ekor dah petang, lewat petang dah. Dah lugu gelap dah tengah hari semua main. Dah okey tu naik 2 ekor ah, boleh sekor ke jadi ya. Boleh katam. 2 Okay, 5-4 minit dah. Kita balik Pintai Boru. Kita kira pun naik dekor betul-betul tengah lah. TV pun payah main lah. Payah main yang tengah. Aku try kot tadi main berjalan dua. Kita mau ambil. Jom kita balik Pintai Boru. Aduh, ambuk makan. Ada tak? Lekat ayam. Aduh. Tak rehat langsung. Buffet dah 15 dah. Kita nak kau lagi dah. Ikan tinggi pun lah minit tadi kau hambuk dia makan kali. Tapi ingat macam nenek kot. Dia katam kali pun tu makan. Okey, jom kita tengok. Oh, ikan pun tahu pula petang ni memang tak apa nak kamu. Okey, tak kalau lagi. Lagi kita tengok hasil kalan. Jom. Tapi baju lah kamu ni. Okey geng, kita sampai pekalan dah. Ini dia hasil kami hari ni. Borong sekok, tenggiri ekor, 2 ekor ah, 2 ekor saja tenggiri. Ni gut. Saya nyepok ah. Sekok lagi gut, 3 ekor gut. Niti dah sekok, 2 ekor, 3 ekor. Talang, lepas tu ikan carua, buat jemput. Okey. Assalamualaikum. Bye.